Ni aku nak tanya dengan korang ni, kempen tangkap Kelantan dah habis ke belum? Kalau dah habis kempen tangkap Kelantan, korang tolong pula buat kempen tangkap Jawa pula. Dah makin baran aku dengan budak-budak Jawa zaman sekarang ni Dah 2025 dah. Kita anak-anak Jawa dah tak perlu nak merentan dah. Kalau pergi raya, orang kata, muka Jawa. Muka Jawa, muka nampak sangat muka Jawa. So, Dek, budu ada tak? Budu? Anggun kan? Pelan. Dek, toyu ada tak? Macam orang Kedah ke? Awak, dah tangkap makcik? Mana tangkap? Sabar satu, ramai muka hang. Amboi mak, tu tak duk nak tangkap orang. Baik tangkap bayar ni. Lepas bayar berapa dek hang? Dia banyak 100. Oh, nah. 50 ha. Makcik pun nak pakai banyak ni. Ni aku nak tanya dengan korang ni, kempen tangkap Kelantan dah habis ke belum? Kalau dah habis kempen tangkap Kelantan, korang tolong pula buat kempen tangkap Jawa. Fenomena kampanye tangkap Jawa belakangan ini muncul sebagai satir yang syarat sindiran ditujukan kepada sebagian pihak yang bersikeras mengaku Melayu murni, namun logat dan jejak budayanya justru sangat kental nuansa Jawa. Di balik kelakar pedas itu, sebenarnya tersimpan rasa kesal terhadap sikap yang dianggap menafikan sejarah dan asal-usul sendiri. Di tengah ejekan seperti muka Jawa, atau label bernada merendahkan lainnya, banyak etnis Jawa di Malaysia justru tetap berdiri tegak dengan identitasnya. Mereka tidak merasa perlu menyembunyikan akar budaya, sebab bagi mereka, Jawa bukan sekadar garis keturunan, melainkan warisan peradaban Nusantara yang kaya, beradab, dan penuh nilai. Saat sebagian orang sibuk merendahkan atau bahkan ingin menangkap identitas tersebut demi narasi tertentu, kebanggaan atas budaya asal tetap hidup dan tak tergoyahkan. Identitas bukan komoditas politik yang bisa digeser sesuka hati. Ia adalah harga diri, sesuatu yang tumbuh dari sejarah, bahasa, dan tradisi yang diwariskan lintas generasi. Ni aku nak tanya dengan korang ni, kempen tangkap Kelantan dah habis ke belum? Kalau dah habis kempen tangkap Kelantan, korang tolong pula buat kempen tangkap Jawa pula. Dah makin baran aku dengan budak-budak Jawa zaman sekarang ni Asal tanya Jawa ke Melayu, tak nak mengaku. Katanya Melayu, bukan Jawa. Tapi bila dengar slang pekat semacam je kan, piau semacam kan, kau ni Jawa ni. Saya bukan Jawa bang, saya Melayu totok. Mana datang Melayu totok? Mana ada Melayu totok, yang ada Jawa totok aja. Kali ni aku memang betul-betul tak boleh tahan Tolonglah korangnya, tolong wujudkan kempen tangkap Jawa pula kan. Budak-budak zaman sekarang ni betul-betul dah melampang Lahir daripada Jawa tapi tak nak mengaku Jawa. Melayu totok, mana datang Melayu totok? Mbamu. Aku bagi korang contoh senang je. Kalau korang nak kenal orang tu Jawa ke Melayu, mudah je. Biasa orang Melayu dia akan cakap macam ni, yang itu ayah saya, yang itu bapa saya. Kalau orang Jawa dia akan cakap, itu bapa aku. Ini contoh paling mudah korang nak kenal orang tu Jawa ke Melayu. Dia kalau tengah lapar, dia tak akan sebut lapar. Dia akan sebut, dah, cari makan. Aku tengah lapar ni. Senang je. Tolong percepatkan. Beza Jawa, Malaysia dan Indonesia, dia sebenarnya tak ada banyak beza, tapi mereka serumpun. Jawa Malaysia asal usul nenek moyang pun skor Jawa, Pulau Jawa, Jawa Jateng, Jawa Tengah, Jatim, Jawa Timur dan Jawa Barat daripada di situ. Dan secara kasarnya mereka hampir sama, tapi cuma Jawa Indonesia dia masih pekat dengan Jawanya, Jawa halusnya, Jawa kromonya. Yang Jawa sini generasi baru ramai yang kurang fasih orang iso ngomong Jawa lah. Dia papare orang warai, mai orang warai, dia campuran. Jadi ni orang reti ngomong Jawa. Kromo reti sisi dengar faham, tapi nak cakap tak berapa sangat. Saya nampak itulah perbezaan. Kalau mereka sepatutnya terus warisi identiti budaya Jawa ini supaya dia tidak hilang. Kalau hilang, nanti hilanglah satu budaya, satu warisan kita lah. Orang Jawa ni kan, dekat mana-mana orang suka. Tak kira lah kau Jawa Malaysia ke, Jawa Indonesia ke, dekat mana-mana orang suka. Kalau tanya belah Johor tu, orang Jawa ni, pertama, apa-apa dia akan buat kenduri.
pergi umrah, pergi haji, kerja kahwin, anak sunat, anak masuk universiti. Dapat apa pun yang dia orang seronok, dia akan buat kenduri. Ketika kata lain, apa, orang Jawa ni dia suka berkongsi dengan rezeki, nikmat dengan orang lain. Orang Jawa ni lembut. Orang Jawa ni lembut. Dia suka tolong orang, dia suka membantu orang, dia tak suka jaga tepi kain orang sangat. Kalau dia mengumpat pun mengumpat yang beradab tu. Kalau dia mengumpat pun mengumpat kita nampak macam lawak, kan? Kalau orang Indonesia pun, contoh orang Indonesia banyak Jawa, tapi kalau kita sendiri orang Malaysia kan, siapa yang biasa ambil pembantu rumah mesti dia akan pilih orang Jawa dari daerah Jawa. Yang orang Jawa lah kebiasaannya, orang Jawa ni akan menjadi pilihan ramai bagi majikan-majikan di Malaysia. Kalau pembantu rumah. Kalau pekerja-pekerja Jawa yang datang ke Malaysia ni, tanyalah, memang senang, silap-silap boleh jadi keluarga lagi. Memang senang dapat kerja. Bukan dapat kerja, boleh jadi keluarga, akan jadi kawan baik. Tanyalah. Inilah kelebihan orang Jawa. Mungkin faktor genetik kot. Kan? Dia memang lembut. Dengar cerita. Kalau kahwin pun setia pada yang satu. Bini marah pun senyap je, kan? Romantik. Orang cakap macam tu lah. Yang lelaki lah dengar cerita macam tu. Kalau bini marah macam mana pun dia senyum je. Romantik. Sebab orang Jawa ni banyak anak. Orang Jawa ni banyak anak. Percayalah cakap. Rasanya kat Indonesia, kat Malaysia pun sama. Orang Jawa ni memang banyak anak, kan? Sebab dia romantik. So kalau bini mengamuk pun apa semua, dia berpantun lah, cakap-cakap Jawa tu. Mungkin lah pantun Jawa lah, pantun. Itu sebab P. Ramlee pun dia buat cerita niat insan mata. Benda-benda yang ke arah unsur-unsur yang menghiburkan tu, dia akan ada elemen Jawa. Ini kelebihan orang Jawa. Kaum lain, bangsa lain tu pun okey juga, adalah kelebihan masing-masing. Tapi kita bercakap tentang dalam konteks bahasa Jawa, orang Jawa. Jadi kita cakap lah, inilah kelebihan orang Jawa. Realiti dia begitu. Bangsa lain, kaum lain pun bagus juga. Kan Allah cipta semua, ada kelebihan dan ada kekurangan. Ini kita bercakap tentang Jawa. Hakikat dia macam tu. Jawa memang romantik, kan? Bangga pada asal-usul bukan berarti menolak persaudaraan. Justru dengan jujur pada akar budaya, kita menunjukkan kedewasaan sebagai bangsa. Karena pada akhirnya, identitas yang kuat tidak lahir dari klaim kosong, tetapi dari keberanian mengakui siapa diri kita sebenarnya.